Ini ada sebiji saga. Nak buka plug. Kita tengok macam mana cara nak tukar plug. Mula kita buka dulu. Cover ni saiz 8. Saiz 8 4 biji. Keliling dia tu 4 biji, saiz 8. 4 skru kita dah buka. So boleh buka cover dia. Angkat je. Nanti kita bersihkan lah, kotor. Dalam ni plug dia lah. So kita kena buka coil ni satu persatu lah. Okey. Sebelum buka kita tandakan dulu coil ni 1 2 3 4. Okey. Biasa sebelah timing belt ataupun timing chain adalah plug nombor 1 lah. Okey. Okay, so boleh nampak lah 1, 2, 3, 4. Supaya apa, kita buka nanti dia tak adalah tertukar ke apa ke. Okay, so kita boleh identify lah plug mana yang bermasalah. Okay, so jom. Untuk buka coil plug juga dia ada skru saiz 8 lah. Ni 8, ni 8, ni sama lah 4 biji. So buka semua. Ferry check boleh, nak pakai T8 pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana senang lah. Okay. Okay, so dah buka. Untuk plug dia saiz 14. Okay, 14 mm. Okay, kita dah buka plug dia. So macam ni je lah. Cara nak buka dan cara nak pasang pun sama juga lah. Masukkan balik. Ok, dah ketatkan. Masuk coil. Ok, dah ikat semua. Masukkan soket dia. Masukkan pin dia tadi. Ok, masukkan pin. Dah pasang lah. Cover dia semua. Settle. Macam tu je.